Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi agar-agar lumut pandan yang lemak manis. Okay, ini ada 10 gram agar-agar tali, kemudian masukkan ke dalam periuk. Masak agar-agar ni bersama dengan 3 cawan air. Kalau tak ada agar-agar tali, boleh je gunakan agar-agar serbuk. Kemudian boleh sediakan daun pandan. Ni ada 4 helai daun pandan. Kemudian kita potong kecil-kecil, masukkan ke dalam blender dan kisar bersama dengan 1 cawan air. Tapiskan daun pandan yang dikisar tadi untuk dapatkan air pandan. Okey, agar-agar tadi dah pun separuh larut, bolehlah masukkan air pandan tadi. Kemudian masukkan juga gula. Okey, saya masukkan lebih kurang 3/4 cawan gula, sedikit garam dan juga sedikit pewarna hijau apple untuk nak naikkan warna hijau. Okey, kita kacau sekejap bagi adunan hijau ni mendidih. Sementara tu kita boleh sediakan santan sebanyak 200 ml dan juga sebiji telur. Okay, kita pukul telur tadi biar sebati dengan santan. Kemudian masukkan ke dalam adunan hijau tadi. Masa mula-mula masukkan santan dan telur ni, okay, kita biarkan, jangan kacau. Okay, bila dah mula mendidih tu bolehlah kacau sekali-sekala dan biarkan dia mendidih lagi. Okay, bila dah meruap macam ni, kacau lagi sekali-sekala dan biarkan dia meruap lebih kurang 2 ataupun 3 kali supaya kita punya santan dan telur tu akan betul-betul masak dan terpisah dengan air. Okey, adunan agar-agar ni dah pun betul-betul meruap. Okey, bolehlah matikan api dan sejukkan dulu. Sediakan loyang ni, saya gunakan loyang yang berukuran 7 inci. Basahkan dulu loyang ni dengan air. Kemudian tuangkan adunan agar-agar santan ni. Okey, dah siap tuang tu, kita biarkan dulu dalam suhu ruang lebih kurang 2 jam bagi dia betul-betul sejuk dan beku. Okey, ni selepas 2 jam agar-agar tadi dah pun sejuk sepenuhnya. Okey, bolehlah kita sisip bahagian tepi loyang tu supaya senang untuk keluarkan daripada loyang. Perlahan kita terbalikkan agar-agar tadi, kemudian bolehlah dipotong mengikut saiz yang kita nak. Okey, nak jadikan agar-agar ni cantik, bolehlah gunakan pisau pemotong agar-agar. Okey, agar-agar lumut pandan ni dah pun siap dipotong semuanya. Okey, dia punya lumut tu memang terpisah elok dengan air dan yang pastinya rasa dia pun sangat sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.